Hai semua, so ni adalah perfume home blend daripada saya. So kalau korang dapat kadang-kadang tu dia ketat, jadi dah salah pusing, so pusing sebelah sini akan buatkan terbuka. Tapi tak apa, dia akan jadi macam ni. So pusingkan je sebelah satu lagi sehingga habis putaran. Maka dia akan dapat balik lah keadaan spray head ni. So ketatkan saja sehingga ketat. Kalau ada apa-apa leaking, just lap saja. Dan apabila dah ketat, boleh spray lah. Okay. So, boleh tutup balik. Jadi, cara buka sebenarnya adalah dengan tarik. Ataupun, macam tadi nak ketatkan sebelah sana kan. Jadi, buka sebelah satu lagi. Dan boleh berfungsi secara normal. Terima kasih.